Gadis kecil menaiki kapal, menemui sesuatu yang mengerikan. Saya melihat hutan tidak jauh bergegar, tidak dapat dijelaskan. Apa yang berlaku sebelum semua orang boleh bertindak balas? Diikuti oleh raksasa segitiga setinggi ratusan meter. Tiba-tiba dan perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang, diiringi dengan bunyi desisan yang keras. Pemandangan yang menakutkan di depan mata saya. Tiba-tiba semua orang ketakutan, cepat dan lari ke kapal tidak jauh. Tanpa diduga, selepas kapten melihat, tergesa-gesa mengarahkan tentera, menghalang penumpang seterusnya daripada terus menaiki kapal. Kemudian mulakan kapal dan bersedia untuk melarikan diri dari sini. Tetapi pada masa ini, lebih banyak raksasa muncul di seberang gunung. Pandangan mereka segera disasarkan kepada orang ramai yang masih belum menaiki kapal. Mujurlah. Pada saat akhir, Dashan berjaya menaiki kapal itu bersama dua anaknya. Hanya apabila semua orang fikir ia selamat, kapten tiba-tiba melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Air yang asalnya tenang. Pada masa ini, pusaran air besar muncul. Detik seterusnya, ombak besar tiba-tiba bertolak dari pusaran air. Kemudian seekor raksasa yang lebih besar muncul dari dasar air. Hanya dalam sekelip mata, kapal itu mudah terbalik oleh badan raksasa itu. Orang yang baru saja bergembira untuk menaiki kapal, tiba-tiba rasa macam makan ladu, jatuh ke dalam air satu demi satu. Selepas Dashan dan keluarganya akhirnya berenang ke darat, dia tergesa-gesa mengambil anak perempuannya dan bersembunyi di dalam bilik bawah tanah. Saya tidak menyangka akan menemui sesuatu yang lebih menakutkan di sini.